KSSM, Kurikulum Standard Sekolah Menengah. Halo, saya Cikgu Sugus. Jadi saya nak kongsi sekarang cabaran baru yang akan dihadapi oleh pelajar tingkatan 1 mulai tahun 2017, di mana para pelajar ini berdepan dengan kurikulum standar sekolah menengah yang juga sama dengan kurikulum standar sekolah rendah KSSR dulu, yang menggunakan pendekatan bertema. Maka ini pendekatan bertema juga. Temanya cukup luas. Perhatikan saja daripada kesihatan dan kebersihan di topik-topik yang pernah wujud dalam darjah 6, darjah 5, darjah 6, malah dari darjah 1 topik-topik ini, tema-temanya ada, dan ini dilanjutkan sekarang dengan topik-topik baru yang lebih mencabar seperti teknologi hijau, alam sekitar teknologi hijau, pentadbiran dan politik, malah integriti, kejujuran. Jadi apa yang saya nampak dalam perancangan sukatan untuk tingkatan 1 ini, the key number one key adalah pelajar hari ini walaupun dia hanya tingkatan 1, dia mesti ada knowledge. Okey, inilah yang menjadi ukuran penting. It's all about knowledge. Jadi a lot of knowledge maknanya mereka akan berurusan dengan pelbagai bidang dan mereka diuji dengan pelbagai cara. Sekarang BM bukan belajar bahasa saja, kita belajar macam-macam, malah mentafsir graf, projek, pelbagai perkara latihan akan diberi dalam bilik darjah, luar bilik darjah, pelbagai pengalaman bakal diberi oleh guru-guru di sekolah. Jadi pelajar, ibu bapa dan guru-guru perlu bekerjasama bagi memastikan pelajar mantap dalam menguasai bidang-bidang ini. Bidang-bidang ini, generally speaking, is very good. The student, Form 1 student, has to know all this. It's a great, very good. For me, it's a very good sukatan pelajaran. Jadi kita harus fokus belajar dalam memahirkan diri tentang bahasa ini. Hari ini bahasa plus dengan knowledge. Kalau dulu bahasa kita hanya beri tumpuan pada aspek, saya selalu tekankan dalam video-video saya, aspek typing. Kita beri tumpuan pada typing. 1, kita belajar tata bahasa, kita belajar pelbagai jenis ayat, kita belajar imbuhan, kita belajar peribahasa, pelbagai jenis kesalahan ejaan diajar, dan akhir sekali istilah. Istilah maknanya kata. Dan apa yang saya nampak sekarang adalah berdasarkan tema-tema ini, yang penting sekarang adalah istilah. Istilah ini secara langsung memberikan penilaian tentang penguasaan ataupun pengetahuan pelajar dalam pelbagai bidang. Macam bidang ini teknologi hijau, dia ada istilahnya tersendiri. Ada istilahnya, satu set istilah yang pelajar kena tahu. Kalau perpaduan, apa peribahasa yang perlu dia tahu? Apa istilah yang dia perlu tahu? Macam memupuk perpaduan, memperkasa perpaduan, integrasi nasional. Jadi semua ini pelajar perlu kuasai kerana peperiksaan dan pentaksiran akan diberi dalam pelbagai rupa. Jadi para pelajar harus menguasai semua bidang ini. Ibu bapa boleh tolong, tuition boleh tolong, saya boleh tolong melalui YouTube. Jadi kita nak pelajar dilengkapkan dengan pelbagai pengetahuan. Dan pengetahuan is basically words, words. You know more words, you know more knowledge. People with more words, orang yang menguasai lebih banyak perkataan, menguasai lebih banyak bidang ilmu. Jadi BM sekarang kita belajar merentas kurikulum. Kita belajar melalui BM, kita belajar pelbagai knowledge supaya apabila pelajar itu keluar daripada sebagai lulusan sekolah menengah tingkatan 5, dia mempunyai knowledge yang sesuai untuk abad ke-21 sekarang. Okey, sesuai untuk masa kini. Knowing the latest thing is part of learning bahasa now. Learning the latest thing is part of knowing bahasa. Malah kerjaya diberi tumpuan, diberi pendedaan kepada pelajar ini sejak dia tingkatan 1. Dia tahu
nak pilih kerja yang macam mana. Dan pelajar juga diberi pendedahan terhadap bidang pertanian, penternakan dan perikanan yang juga merupakan satu peluang pekerjaan yang generasi sekarang tidak nampak. Pertanian organik semua punya masa depan yang cukup cerah. Jadi pelajar akan diberi pelbagai pendedahan daripada kesihatan diri, keselamatan, perpaduan, kebudayaan, jati diri, sains, teknologi, alam sekitar, pertanian, penternakan, ekonomi, pelancongan, sejarah dan warisan. Ini wujud sejak Darjah 4, ini wujud sejarah dan warisan, sukan, rekreasi, perindustrian, pendidikan, bahasa dan kesusastraan, kerjaya, integriti dan pentadbiran politik. Okey, bahasa dan kesusastraan ini sekarang ada pendekatan yang lebih pada sastra. Bahan-bahan komsas akan dipergunakan untuk melatih pelajar untuk menghasilkan, kalau boleh menghasilkan karya mereka sendiri. Jadi saya nampak sukatan ini, KSSM ini bersifat holistik, memungkinkan pelajar mengetahui seberapa banyak knowledge, pengetahuan yang boleh pada usia remaja ini, supaya mereka kenal diri mereka dan kehidupan di sekitar mereka, dan mereka dapat mengungkapkan, boleh memberikan pandangan, boleh menulis pandangan, boleh secara lisan ataupun tulisan, dia boleh mengungkapkan pandangan kerana dia memahami satu bidang ilmu yang cukup luas. Ini cukup luas, cukup luas. So sekarang ibu bapa pergi beli surat khabar pun, nak bagi artikel yang sesuai bagi anak baca, nak beli majalah ke, nak beli buku ke, nak tonton YouTube video ke, senang saja. Inilah sukatannya. Ini sukatannya. Carilah majalah yang ada topik-topik ini untuk membolehkan pelajar menguasai lebih banyak istilah. Lebih banyak istilah yang perlu dikuasai. Kerana apabila dikuasai istilah, malah dalam pengajaran saya beri tumpuan terus kita pergi belajar istilah, kita belajar ungkapan menarik. Ini ungkapan menarik, ini istilah sangat-sangat penting. What you want to say and how you want to say with a beautiful bahasa. Okay, this is the challenge. Jadi cukup luas. Jadi pelajar kena berhati-hati, ibu bapa dan guru kena bekerjasama supaya sistem pendidikan kita ini yang sedang menuju satu era baru ini dapat kita majukan, dapat kita mantapkan bersama-sama. Nombor satu, kalau nak jayakan KSSM ni, saya minta ibu bapa, guru-guru, siapa sahaja yang terlibat dalam dunia pendidikan to be positif. Kita kena positif dulu. Nombor satu, positif. Nombor dua, lihat possibility. Ini satu peluang, satu usaha yang boleh dibuat. Ini boleh dibuat. Kalau kita semua bekerjasama, pasti boleh dibuat. Jadi we have to think positive. I think a lot of people try to make in Facebook, WhatsApp, they make remarks which is negative in nature. As a teacher, I don't encourage students to think negative about their study. They're going to be in school. They are going to go through Form 1 to Form 5. There's no choice. There's no way out. This is our challenge. We have to face it. We have to face it and excel. Jadi jangan bagi pemikiran-pemikiran yang negatif kepada pelajar. Never say anything negative. If you're not sure, don't say. Simple as that. Don't say. If you don't make comments about education system is too many and too much. Until kita tarik tali, it's my way is better, your way is better. Please, we have to. This, I think they have done a lot of work. Kementerian has done so much of research and work. We make this happen. We make this happen together. Itu yang penting. Jadi habis UPSR, dia nak masuk tingkatan satu, dia berdepan dengan satu dunia ilmu yang cukup luas. Saya kira ini sebagai knowledge. BM is going to be knowledge. Okay, no knowledge tak boleh buat BM. Itulah yang saya nampak berdasarkan ini. Sukatan ini yang saya nampak ialah specific knowledge, specific istilah dia kena tahu. Tadi dalam satu bulan dia kena belajar dekat 50 perkataan, 30 perkataan baru. Dalam satu tahun dia, kalau dia ada 200 hingga 300 atau walaupun kalau boleh sampai 500 istilah, ungkapan-ungkapan yang berkesan yang dapat dia gunakan dalam lisan dan tulisan, ini adalah cabaran yang perlu dicapai, perlu dihadapi, dan pelajar perlu memantapkan dirinya. Jadi kita semua bekerjasama. Let's make bahasa Malaysia great.